庄严肃穆的氛围笼罩着甘露斯的圣康标庙三角圣堂举行的马祖，也就是天上圣母圣诞庆典。庆典期间举行了多项传统仪式与集体祈福活动，场面庄重隆重。为吉冈甘露斯的三角圣堂圣康标庙举行马祖，也就是海神娘娘圣诞庆典，并展开多项传统宗教仪式。圣康标庙主席 France 表示，该庆典每年于农历3月23举行，期间进行多项传统仪式，包括敬请、请经、拜天公、祝灵、祝寿以及祭宾等宗教活动。这场庆典不仅是对马祖娘娘的敬仰仪式，也成为信众团聚交流的重要时刻。在诵经声、烛光与香火缭绕中，信众共同祈求平安、幸福以及财运顺利。此外，庆典期间还举行马祖圣驾巡游活动，马祖神像乘坐舢板前往多个地点巡境，随后再返回圣康标庙。Ulang tahun Dewi Maco, kegiatan setiap tahun. Tadi kemarin kita sudah capsin, hari ini kita lakukan cengkeng pai tikong, lalu cutling, chok siu, kokun, baru kita sudah sangsin. Lakukan baksos, bantuan untuk warga sini RT 6, RT 7, RT 8. Terus kemarin katanya dikira? Ya, kemarin kita ada perjalanan suci Dewi Maco, naik tongkang, mampir ke Kelenteng 10 Ulu, Kelenteng Kuan Im, lalu ke Pulau Kemarau, dan balik lagi ke Kelenteng Singkangbiu. 圣康标庙举行的马祖圣诞庆典，也成为当地信众持续传承传统文化与宗教仪式的重要时刻。Muhammad Aidil, PAL TV。